Hai guys, kemenut antara Petronas dan Kerajaan Negeri Sarawak semakin hangat dan pemuda PAS kini masuk gelanggang. Hari ini, Ketua Penerangan Pemuda PAS, Khairul Nazil Helmi Azhar, mengumumkan kempen khas untuk sokong Petronas. Katanya, isu ini bukan sekadar undang-undang, tapi soal maruah dan kedaulatan ekonomi negara. Kata Nazil lagi, Petronas penting untuk Malaysia dan dunia, bukan syarikat biasa. Katanya lagi, sumbangan Petronas bukan sahaja kepada Malaysia, tapi juga negara membangun yang lain. Tapi pada masa yang sama, Sarawak tak puas hati. Anak syarikat Petronas, Petronas Syarigali, dikatakan langgar Ordinan Gas 2016. Tetapi berita utusan hari ini dah lapor saham Petronas dah merosot kerana isu di Sarawak ni. Yang jadi tanda tanya, kenapa Perdana Menteri diam 1000 bahasa? Jadi bagaimana sekarang? Siapa yang urus ekonomi negara ini?